Bermula Julai 2025, bil elektrik korang akan nampak lain sikit. Korang akan dapat dua jenis cas dalam satu bil. Yang pertama adalah bil ikut tarif lama. Yang kedua, bil ikut tarif baru selepas penstrukturan tarif elektrik. Lepas tu mulai Ogos, bil korang akan guna sistem tarif baru sepenuhnya. Tapi janganlah panik. Apa yang kerajaan dan TNB buat ni sebenarnya bertujuan nak jadikan bil kita lebih telus dan senang difahami. Pertama, mari kita tengok fakta utamanya. Dan tarif baru bermula Julai adalah 45.40 sen per kilowatt, turun kepada 10.55 sen kilowatt, iaitu turun 19%. Ini semua adalah untuk pengguna di Semenanjung Malaysia. Okey, sekarang jom faham satu-satu komponen dalam TNB versi baru ni. Pertama, cas penajaan tenaga. Ini adalah cas paling asas ikut berapa banyak elektrik yang korang guna. Cas ini tak berubah setiap bulan, jadi guna lebih, bayar lebih. Guna kurang, mestilah jimat. Yang kedua, pelarasan kos bahan api. Dulu dikenali sebagai SPT, sekarang ditukar nama supaya lebih mudah difahami. Cas ini boleh berubah setiap bulan ikut harga pasaran bahan api dunia. Harga bahan api naik, cas naik. Tapi bila harga bahan api turun, kita pun untung. Yang ketiga pula adalah cas keupayaan. Ini adalah kos loji jana kuasa, kos tetap supaya tenaga sentiasa tersedia walaupun tak digunakan. Bayangkan macam bayar ansuran kereta setiap bulan, tak kisah kereta tu bergerak atau tidak. Dan cas keempat, inilah kos untuk hantar elektrik dari loji ke rumah korang, merangkumi kabel, tiang, pencawang, grip dan semua infrastruktur. Yang kelima pula, cas peruncitan. Servis pelanggan, semakan meter, bil fizikal dan penggunaan aplikasi MyTNB. Ramai tak perasan benda ni semua ada kos dan sekarang dah dijelaskan dalam bil. Kenapa semua ni penting untuk kita tahu? Sebab sekarang kita gunakan sistem itemized billing. Setiap cas diperincikan. Tak ada lagi cas-cas tersembunyi yang kita tak faham. Nak tahu kesan kepada bil korang? Guna kalkulator TNB, korang boleh anggarkan sendiri berapa bil korang nanti ikut kadar baru. Kesimpulannya, purata tarif turun 19%, struktur bil lebih jelas, kita boleh lebih bijak urus penggunaan tenaga. Dan semua ini adalah usaha bersama TNB, Suruhanjaya Tenaga, Kementerian Peralihan Tenaga dan Kerajaan Malaysia. Ini bukan sekadar potong harga, ini reformasi sistem. Lebih telus, lebih adil dan lebih mesra pengguna. Faham dulu baru bising. Baca, kira, nilai. Guna hak kita sebagai pengguna dengan akal dan info yang betul.